Okay, untuk pengalaman saya and bersama diorang ni, pengalaman saya amat bagi saya pengalaman tu begitu mahal lah. Sebabnya masing-masing ada kerja hakiki masing-masing and masa tu tak dapat nak kami berkumpul bersama dalam satu masa yang sama lah. Jadinya dengan ini macam orang kata disebabkan time management kena handle betul-betul and disiplin kena kuat. Jadinya masing-masing boleh contribute masa masing-masing untuk menghasilkan lagu yang ni sehingga berjaya lah. Jadinya dengan ni pun kami mengharapkan lagu ni memang insyaAllah kami mengharap untuk terus naik lah. Sebab Orang Raya Lagi ni disebabkan dia punya tema ni ialah Boria Moden. Kombinasi of two figures yang quite ada nama dalam industri muzik ni, iaitu Kelana Akira merupakan seorang penyanyi dari 2008 dan Syafiq Wahid merupakan seorang industri underground. So Boria ni merupakan satu idea yang diusulkan oleh Kelana Akira dan Syafiq Wahid ni pula dia usulkan idea yang jadikan lagu tu pop lah, orang kata. Jadikan lagu tu pop and then combine dua tu jadilah Boria Moden, orang kata. Okay, untuk chemistry sebenarnya senangnya kalau kita nak samakan chemistry tu ataupun nak dapatkan chemistry tu, kita memang seminggu sebelum nak record lagu, kita memang akan training sama-sama lah tu tiap malam. Itu pun ambil masa juga sebab kita orang punya time management semua lain-lain. So dengan training tu kita jadikan satu chemistry yang kuat lah untuk lagu Raya Lagi ni. So macam yang diorang kata, memang kita orang masing-masing ada kerja hakiki. Okay, so untuk nak berjumpa sekali tu agak sukar lah. Jadi bila ada peluang, macam contoh lagu ni pun kami dapat 2 minggu sebelum nak puasa. So jadual memang agak pack untuk nak berkumpul ramai-ramai kan. So Alhamdulillah kami pun orang kata ada chemistry untuk nak record lagu sekali kan. Untuk orang kata berkenal, suai apa semua. So itu je lah. Jugalah antara korang berempat ni kan difahamkan Aiman yang paling tak serius bila bekerja kan. Korang punya apa, antara tiga ni macam mana korang handle dia? Kami bertiga ni kadang-kadang pun terjoin. Tak terlayan juga kadang-kadang. Kadang-kadang tak terlayan, kadang terjoin dengan cara dia kan. Jadinya dalam masa sama kita orang macam kena straight to the point apa yang kita nak capai dalam satu masa. Contoh macam kita dalam berkumpul tu kita nak record lagu, nak siapkan malam tu juga. Jadinya dengan bantuan Aiman jugalah macam mana chemistry kita orang ni boleh kuat. Kalau tak ada dia rasanya sunyi jugalah sebab dia seorang je yang tak berapa serius sangat kan. Happening betul. Untuk Cat Studio ni merupakan label yang baru. Jadinya kami beranggapan tak ada persaingan antara sesiapa lah. Sebab kami dalam industri muzik ni ingin bersaing secara sihat. Tak ada apa-apa yang orang kata apa yang tidak baik lah. Jadinya kami mengharapkan dengan Cat Studio ni kami berempat semua berenam akan naik secara sihat. InsyaAllah one day nanti Cat Studio pun akan bersaing secara sihat dengan yang lain. Saya pun mengharapkan satu hari nanti Cat Studio nama akan naik kan. Lagi satu, untuk kami sebenarnya join Cat Studio ni adalah salah satunya adalah minat kami lah untuk nak menghiburkan orang ramai kan. Jadi kalau nak expectation nak terlalu tinggi tu pun tak adalah juga kan, sebab kita pun terlalu banyak sangat saingan kat luar kan. Jadi kami cuba bagi yang sehabis baik. Okay, so korang boleh dengar dekat YouTube Cat Studio dan semua jenis digital platform lah untuk dengar Oh Raya Lagi. Oh Raya Lagi, suara tawa bergema di hati.